kerana yelah ada orang kata macam tak sesuai lah untuk Alif cakap tu. Alif bukan cakap untuk. Reaksi daripada Alif Aziz akhirnya mencuri perhatian ramai selepas beliau tampil memberi komen mengenai pertunangan bekas isterinya, Bella Astilah bersama Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dalam satu temu bual, Alif dilihat cukup tenang dan matang apabila dia secara terbuka mendoakan kebahagiaan pasangan tersebut. Menurut Alif, dia sudah mengetahui berita pertunangan itu selepas menerima pelbagai kiriman video dan perkongsian daripada orang ramai di media sosial. Walaupun hanya sempat melihat beberapa klip ringkas, namun apa yang paling menyentuh hati adalah reaksinya yang penuh positif. Secara jujurnya, saya doakan yang terbaik. Saya betul-betul gembira untuk mereka, katanya. Kenyataan itu nyata mengejutkan ramai netizen yang tidak menyangka Alif akan memberikan respon sebaik itu, apatah lagi melibatkan bekas isterinya sendiri. Namun, apa yang lebih menyentuh perasaan adalah apabila Alif turut berkongsi tentang anak-anak mereka. Menurutnya, kebahagiaan itu menjadi lebih bermakna apabila melihat dua cahaya matanya, Muhammad Aiden Adrian dan Ara Adriana, turut gembira dalam majlis tersebut. Bagi Alif, kegembiraan anak-anak adalah segalanya. Dia juga menegaskan bahawa anak-anaknya sentiasa berada dalam doa, tidak kira apa jua keadaan. Dalam masa yang sama, Alif turut menitipkan doa agar hubungan yang baru terbina antara Bella dan Syed Saddiq ini berkekalan hingga ke jenjang pelamin. Malah, dia berharap pasangan itu akan terus bahagia sehingga ke anak cucu. Di penghujung kenyataannya, Alif mengambil peluang untuk merendah diri dengan mengakui bahawa dirinya hanyalah manusia biasa. Dia juga memohon agar orang ramai mendoakan yang baik-baik bukan sahaja untuk pasangan tersebut, tetapi juga untuk dirinya. Katanya lagi, jika ada kesilapan yang pernah dilakukan, dia dengan rendah hati memohon maaf. Reaksi matang ini ternyata mendapat pelbagai pujian daripada netizen yang melihat sisi berbeza Alif Aziz. Dalam dunia penuh kontroversi, kata-kata ringkas ini cukup memberi makna bahawa kadangkala, melepaskan dengan doa adalah tanda sebenar keikhlasan.